Hai guys, hari ni kita nak buat roti john ayam Korean. Hari ni husband nak join sekali pula. So jom kita mulakan. Asyik roti john daging je kan. Rasa dia memang sedap. Sebab ini ayam dia memang crispy. Sediakan bahan-bahan. Yang paling penting kita kena ada cheese bell. Untuk ayam Korean, masukkan butter, bawang putih, sos Korean dan juga madu, kacau-kacau. Letak kicap manis sikit. Okey, dah siap. Ayam, air, salut dengan tepung. Lepas tu salut lagi. Lepas tu kita gorengkan sekejap. Okey, ayam goreng dah siap. Roti john belah dua. Salutkan dengan butter. Masak tercampur. Telur, daun bawang, sebut perisa, kacau-kacau. Dan korang letakkan roti atas dia. Terbalikkan. Lepas tu letaklah salad, mayonis. Nak letak sos cili pun boleh juga. Lepas tu ayam goreng tadi kita salutkan dengan sos Korean tadi tu. And then kita letak dekat atas roti john tu. Pijan. Okey, ini ayam goreng sahaja kalau yang tak suka pedas. Saya guna cheese bell sebab rasa dia memang sedap. Cair di mulut. Lepas tu dia kaya dengan kalsium tau. Dan rasa berlemak. Memang sedap sangat. Okey, ini saya bakar atas dia. Bagi cheese tu melting lagi. Lepas tu tutup. Okey, dah siap. Tekan sikit. Dah boleh makan. Potong-potong. Selamat mencuba semua. 1 Mac sehingga 30 April ni, siapa yang dapatkan Anchor Chisel or Perfect Italiano yang bernilai RM30 dan ke atas, korang akan dapat percuma satu bekas gelas edisi raya. Boleh letak kuih raya korang. So boleh dapatkan dekat semua supermarket, okey?